Anda mungkin pernah jumpa earbud macam ni kan, earbud yang sangat comel. Tapi yang ini yang saya beli ni ialah jenis Bumblebee Transformer. Warna dia kuning, nampak cantik kat sini, nice kan. Cuma apa yang saya nak tunjuk kat sini bukanlah design dia yang nice kat sini nampak kuning tu. Tapi dia tengok, earbud dia dekat sini, dia nak bawa keluar dia macam tu je dia siap ada magnet lagi kat sini. Jadi kalau nak simpan pun senang, nak bawa keluar pun senang. Sama je untuk kiri kanan ni, macam ni dekat sini pun sama juga. Nampak nice macam tu. Cumanya yang ini dia bukanlah jenis yang ada ear tips, dia jenis open macam ni macam AirPods macam tu, okey. Kalau nak tanya saya lah, audio dia boleh katakan sedap juga kat sini kan. Design pun cantik dekat sini. Jadi kepada anda yang benci untuk gunakan earbuds yang ada ear tips tu, yang ini bagi saya dah cukup berbaloi. Audio dia sedap, layan bass pun ada dekat sini kan. Harga dia pun tak sampai 100. Pendapat anda macam mana pula kan? Design dia pun cantik. Silap saya dia ada macam-macam lagi lah, Optimus Prime dan sebagainya kan. Bumblebee ni bagi saya suka lah. Main favourite karakter saya kan. Kena lah ni kan. Kena. Pendapat anda macam mana?